Oleh jua yang maha mengetahui, Iran berupaya membongkar rahsia kekuatannya sumber alam ciptaannya minyak dan teluk Hormuz, kuasa yang tidak ada dimiliki kuasa lain, tentukan keamanan dan kehidupan globalisasi. Peperangan senjata kekuatan tentara kekayaan negara sumber, semua terhasil dari perut bumi negara-negara Arab sebagainya, selain Venezuela, kaya sumber aslinya minyak petroleum. Amerika Syarikat mahukan kekayaan negara-negara Arab, jadi miliknya kuasanya kawal minyak dengan USD wang mereka, keuntungan dari pertukaran mata wang USD, dan harga ditentukan pasaran. Amerika kawal segala-galanya naik dan turun tindakan Amerika, termasuk perang, dapatkan kuasa kekuatan persenjataan tentara lumpuhkan Iran, elang Amerika kuasai Iran tukar rejim, ikut perintah Amerika Syarikat. Tujuan Barat kuasa dunia Arab sepenuhnya bersama Israel, jadikan tanah Arab milik mereka berdua. Iran adalah bintang terakhir negara-negara Arab keseluruhan tidak dapat dikuasai teruknya setelah beberapa kali berperang dengan Amerika, sekarang juga gagal duduki bumi Iran secara peperangan dan lumpuhkan rejim Iran. Kegagahan Amerika di dalam peperangan kalah sudah banyak kali di Vietnam dan lain-lain tepi Amerika Syarikat, lihatkan keandalannya berperang bersama sekutunya, NATO di Iran bersama Israel, kini gagal duduki Iran dalam tempoh 24 jam atau 36 jam, malahan sudah sebulan berterusan gertak dan bom bunuh hancurkan Iran tetap gagah, tanpa gentar, gelombang serangan terus dilancarkan Iran ke Israel, hancurkan Tel Aviv. Amerika Syarikat terpaksa berdepan dengan pelbagai taktik perang dan kekuatannya, namun akhirnya kapal pejuangnya jatuh ditembak Iran, satu tamparan hebat dari Iran. Secara psikologi dan moral, kekuatan Amerika Syarikat tidaklah hebat buat kaca mata ke semua pakar-pakar pertahanan dan kehebatan yang dikagumi dunia, apalagi negara Rusia dan China tentulah ketahui kelemahan Amerika lebih jelas dalam peperangan udara dan daratan laut. Saya tidak buat secara detail kekuatan tentara dan sebagainya, hanya secara umum Iran punya kekuatan pasukan tentara yang kuat sukar dipatahkan di segi kekuatan askar atau manusia yang tidak mampu mana askar ikutinya semuanya, kerana Syahid mati syurga, tentara berjuang kerana agamanya dan negaranya, bukan tuntutan lain, kemewahan kuasa semata-mata. Saya juga tidak kaitkan mana-mana negara bantu Iran secara jelas, bagi tahu juga para pejuang lain bersama Iran. Jika ini jadi perhitungan, Iran lebih gagah berdepan Amerika Syarikat jika secara terbuka itu tanpa bukti dan resmi oleh mana-mana pihak yang superpowers kuasa besar. Pada pandangan saya, Iran adalah satu rahmat yang mana akan tentukan keamanan global, seimbangkan kuasa Barat yang rakus tamak jajah dunia sejak jatuhnya Empayar Dunia Arab, termasuk bangsa Parsi, kini bertahan kekal sukar dijajah Barat.